Sir, saya baru nak belajar nak simpan emas. Tapi berapa bajet yang saya perlu mula? Bagi sesiapa yang tertanya, tengok video ini sampai habis, save dan share untuk rujukan nanti. Jika anda baru nak mula simpan emas di Public Gold, sebenarnya anda boleh ikut bajet dan kemampuan masing-masing. Ada RM100, boleh simpan RM100 dan terus dapat sekitar 0.2 gram. Tapi kalau anda ada bajet RM500, anda boleh terus dapatkan sekitar 1 gram. Kalau ada bajet RM1000, anda akan dapat 2 gram plus. Tapi kalau anda ada bajet yang lebih besar, sebagai contoh RM2,500, anda boleh terus simpan dalam akaun emas Gap dan boleh keluarkan 5 gram dalam bentuk fizikal. Ada bajet sekitar RM10,000, anda boleh terus simpan dalam akaun emas Gap dan terus dapat 20 gram. Kemudian anda boleh terus fizikalkan gold bar 20 gram. Kesimpulannya, simpan emas di Public Gold ni sangat mudah, sangat fleksibel. Sebab kita boleh ikut pada bajet masing-masing. Ingat, kita hanya fokus pada pertambahan grade emas, bukannya pada harga emas. Jadi bagi siapa yang nak mulakan simpan emas, boleh terus PM saya sekarang untuk saya bantu sebaiknya. If you learn something, please comment.